kata, bang, dah lama tak review kereta apa semua. Review kereta tu kat channel Mekanika, ni channel Abang Japar sendiri. Dia kalau bab makan ni kan, saya ada seorang kawan, nama dia Abang Hamdan. Saya kadang-kadang pelik lah, dia pergi kedai-kedai mana, oi sedap lah. Sedap lah kedai tu. Dia ni lidah ke tayar kereta main lenyek ni semua sedap kan. Saya kalau bab makan, kita orang ni bawa balik daripada Perlis tau. Kita orang pergi lebih kurang dalam 14,000 kedai. Jadi bila nak balik tu, kami nak rasa tenang-tenang sikit lah. Ni dekat Sungai Petani. Sungai Petani ni hometown Bang Man. Nama kedai ni Easy Delight. Kita tengok daripada tepi jalan dia, memang dia dah rasa nak masuk kat kedai tu kan. Nak tengok lah menu apa yang ada kan. Rupanya semua menu ada. Jom kita makan. Yang ni kita order banyak sebenarnya hari ni. Ini meatball, yang ini rib eye stick. Bismillahirrahmanirrahim. Pizza ni pun kan, dia ada macam-macam mazhab lah. Ada yang thin crust, ada yang tebal macam ni kan. Ada yang komen pula, pizza yang sedap dia kena nipis-nipis. Macam mana ada macam tu. Saya masa kat Itali dengan Lionel Messi dulu, kita macam-macam makan jenis-jenis pizza. Pizza rendang, pizza apa semua. Ni pizza ayam. Bismillah. Lulus. Dia punya stick pun sedap, lembut. Dia punya black pepper ni memang tahu dia buat homemade. Maksudnya dia masak sendiri, dia bukan beli yang segera tu. Saya tahulah. Ada juga orang komen kan, dia kata, bang, dah lama tak review kereta apa semua. Review kereta tu kat channel Mekanika, ni channel Abang Japar sendiri, channel makan. Tapi ada satu masalah channel makan ni. Kadang-kadang kan bila Abang Man kan, dia rekod, dia nampak saya tengah rekod, orang kedai ni kebetulan ada pula yang kenal kita kan. Wah, ajak lagi bos dia datang, hantar menu yang kita tak order pun. Bang, try lah ni. Bang, try lah ni tanya. Kita kadang tolak serba salah juga bila dia hantar pun. Jadi lapar balik pun. Tadi menu western, yang ini menu lokal. Ni nama dia nasi goreng Mak Tok. Ada chicken wing lah, ada sate lah, nasi goreng lah, ada telur semua. Yang ni mi goreng tambak. Nama dia mi goreng tambak. Yang ini sup ekor belat. Dia adalah nama-nama special dia. Kedai ni buka setiap hari, cuti hari Selasa. Dia buka pukul 12 tengah hari sampai pukul 11 malam. Bismillahirrahmanirrahim.